Nitik bunyi jatuh. Kau pekat teh dia tu. Menitik ini saya tengmu. Okey, Assalamualaikum saya tengmu. Hari ni Abang main dekat Rasa Fusion Food Fair dekat stadium. Dia start 12 hari bulan hingga 15 hari bulan je saya tengmu. Let's jom ikut Abang tengmu. Let's jom. Abang mari event ni disebabkan Abang nak cari benda hot weather, hot sejuk-sejuk gitu ke. Sedang molek lo ni musim panas. Jadi Abang mari sini, lepas tu saya mau tengok kemurah event sini ke. Ada lebih 100 gerak saya mu. Jadi saya mau kena main ramai-ramai disebabkan last event sebelum puasa. Let's jom ikut Abang saya mu. Let's jom. Abang jumpa dah makanan yang Abang cari, hot weather, hot sejuk-sejuk gitu. Jom ikut Abang saya mu. Let's jom. Abang jumpa dah, Abang nak mari beli dekat Tofu Fast sejuk dah. Jom saya mu kita tengok. Okey, saya mau tengok pilihan topping pun banyak sini. Saya mau pilih lah nak mana ada belakang dah. Tapi hok paling special ni saya mu, hok terbaru dia ni. Jadi saya mu, Abang mari sini, Abang nak buru sendiri, periso-periso you boleh pilih 3 jenis dah. Saya mau tengok ni. Saya mau tengok ni. Tu, tofu fa dia gedik comel tu. Ini Abang ambil strawberry dah. Letak dari ni saya mu, tu bagai tu. Hok kedua pula Abang ambil teh bunga jelly dah. Tu. Tu bagai gedik molek tu saya mu tu. Puas hati letak dari ni saya mu tu. Okey, last sekali pilihan ketiga Abang ambil buah longang dah. Letak dari ni saya mu tengok tu. Tengok kemurah dia tu comel ke tu. Bagai. Abang buat pilihan 3 ni semakuk gini ni 10 ya saya mu tu comel ke tu. Tapi hok ni hok paling special, hok Abang nak sangat-sangat nak terah ni. Tofu fa daleting pertama di Malaysia saya mu tengok tu. Comel ke tu. Dia duk leting saya mu. Okey, Assalamualaikum saya mu. Hari ni Abang nak buat kombinasi tofu fa sejuk by Sweet Home. Saya mu tengok kemurah hari ni. Jadi saya mu panas-panas ni ke. Kena ni tofu fa ni ke. Sangat-sangat sempurna molek. Jadi jom tengok Abang makan. Mula-mula ni Abang nak makan, Abang capur 3 tu deh. Jeng. Saya tengok barang tu. Buah hati tu gedik molek tu saya mu. Kena musim-musim panas ke. Kena tofu fa sejuk gini. Sejuk suka tekak saya mu. Kita masuk air ni seri dulu deh. Tu. Buah hati. Menitik air ni saya mu. Comel. Jadi hok ni Abang pilih 3 topping deh. Ada ni jelly teh bunga, buah longang, lepas tu ada butir-butir strawberry deh. Kita makan dulu saya mu tu. Tu bagai tu. Tu. Yang tengok. Gedik molek ke tu. Bismillah. Berlemuk molek. Ni jelly. Bismillah. Wow. Bila Abang kekoh ni ke, butir-butir strawberry dia netuk ni mulut Abang saya mu. Perpo. Sempurna. Wow. Okey, hari ni pula Abang nak makan tiramisu dah. Kita buka dulu tengok tu. Comel gedik tu. Tofu fa dia tu. Okey, mula-mula ni Abang duk curah ni dulu saya tengok dah. Tu. Pekak molek bagai. Tu. Jadi saya bagai. Habis bubuh pula gabungnya untuk kedua tu. Tengok. Kepekat teh dia tu. Wah hati kata saya mu. Okey, last sekali kita masuk sebut dia tu. Tu saya mu tengok tu. Perfect. Pergi tu ke. Keleik teh dia tu berlaku saya mu. Kita kuscar dulu saya mu biar sebati molek. Tu bagai. Gelok masuk dia tekuk. Sejuk asal tekuk saya mu. Wah hati. Tak perlu kunyah mana saya mu. Teleg gitu je. Nak katanya lembut yang dia. Sedap. Okey, hok last sekali hok Abang duk nati-nati pertama di Malaysia saya mau tengok. Tofu fa sejuk duk rating saya mu. Mula-mula ni kita buka dulu. Puas hatinya. Mucik saya mu. Puas hati tengok comel ke. Packaging dia tu pun menarik dah. Lepas tu kita masuk air ni saya dah. Tu.
Nitik bunyi jatuh. Ini saya mu. Terkucar dulu saya mu. Konserang dulu biar dia sebati deh. Ini saya tu dengar tahu fufa sejuk kita tu. Saya mu tengok tu. Yoto kawana tu comel kayak tu. Oh puas hati. Sangat-sangat puas hati. Kena musim-musim panas ni saya mu. Oh sejuk tekok. Wow. Bila tahu fufa masuk di tekok abai tu ke. Sejuk asal tekok. Cerah putih mata saya mu. Saya mu kena terahuk ni. Jadi saya mu kena main ramai-ramai sebab dia 4 hari saya mu dekat stadium Kota Baru dah. Jadi tahu fufa hok abai makan ni ke. Main betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Bagai boh.